Ijtihad dibolehkan bagi orang yang mempunyai kemampuan. Ini tak tahu lah zaman bila ada pembincangan pasal adakah pintu ijtihad telah tertutup. Pernah dengar pembincangan tu? Kan? Sebab dia kata kan dah habis dah imam tu bincang kan. So kan ni tak payah fikir-fikir dah kan. So ada pula yang push begitu So kalau macam tu maknanya takkan lahir lah yang ulama-ulama besar sekarang Now, so buku tu dipetik lah Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut antara orang yang berlebihan yang mewajibkan ijtihad dan menelaah masalah-masalah furu' pada setiap orang sekalipun orang awam. So bab ni agak interesting lah sebab yang sebut ni adalah Ibn Taimiyah. So dia jadi ironik kalau ada orang yang claim ikut Ibn Taimiyah tapi dipaksa semua orang nak kena cari dalil. So Ibn Taimiyah sendiri kata orang macam ni boleh berlebihan kalau dia paksa, dia wajibkan semua orang kena boleh berijtihad ataupun menelaah. Kau kena baca buku kan. So begitulah. Sedangkan kemampuan untuk menelaah dalil-dalil yang rinci tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang awam. So sebab tu dalam konteks sejauh mana tertaklif orang awam, as long as dia yakin yang ustaz dia tu ikhlas dan ustaz tu memang tahulah apa yang dia cakap, follow, tak ada masalah kan. Tapi kalau sebab dalam ni kita kat mana anda buat orang yang boleh masuk universiti, dia dekat tengah-tengah, dia bukan orang awam dan mungkin dia bukan mustahil lah kalau kita katakan. So sebab tu dalam usul ni dia ada yang tengah-tengah tu. Sepatutnya kita ni punya effort kena belajar lah dari tu sebab kita tak boleh nak claim kita tak mampu nak brain benda tu kan. Ijtihad itu boleh secara global dan taklid itu boleh juga secara global. Mereka tidak wajibkan ijtihad dan haramkan pula taklid semua. Juga tidak wajibkan taklid dan haramkan ijtihad. So faham maknanya ni dia punya prinsip lah. Ijtihad dibolehkan bagi yang mampu berijtihad dan taklid dibolehkan bagi yang tak mampu dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Seorang mengikuti mazhab orang lain kerana ia tidak mengetahui syariat kecuali dengan cara seperti itu adalah hal yang dibolehkan. Macam mana faham ke ayat ni? So follow je mazhab mana-mana. So kerana tak mengetahui kecuali so benda ni dibolehkan. Hal ini tidak diwajibkan kepada setiap orang bila ia mampu mengetahui syariat dengan cara selain itu. Faham ke? Faham ke harapnya. So kalau orang umum yang the only way yang possible untuk dia, sebab kita mesti tahu macam mana kita nak beramal dengan amalan Islam ni kan. So